إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Jutaan terima kasih kepada Tuan Nazir dan seluruh AJK Masjid At-Taqwa atas kesudian menjemput. Alhamdulillah, manusia merancang, Allah memberi keizinan untuk kita melakukan kebaikan dan ketaatan. Moga-moga pertemuan malam ini menghadirkan 1001 kemanfaatan dan mengelak daripada melakukan kemudaratan. Moga kita bawa kebaikan dan kita harap malam ini menjadi satu syafaat kita di akhirat nanti insya-Allah. Ya, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan kat belakang, kalau saya jemput tuan-tuan ke depan sikit lagi boleh tuan-tuan? Rasanya jauh yang kat belakang tu, mari ke depan sikit. Sila tuan-tuan, tambah-tambah kita yang sedar diri dah tua tu. Iya sungguh, esok belum tentu kita dapat duduk dalam taman syurga lagi. Hari ni takut-takut balik malam ni mati rupanya. Iya sungguh tuan. Buatlah kebaikan untuk kita, bukan untuk orang lain, insya-Allah. Nak peringatkan tuan-tuan puan-puan, Abdullah ibn Umar umur 14 tahun minta pergi perang dan duduk saf pertama. Kadang kita umur 75, saf pertama solat pun tak nak lagi. Rugi, tak ada orang lain yang rugi, melainkan kita sendiri yang rugi. Umur kita makin bertambah sebab ada kena mengena tajuk malam ni dengan umur. Dan kita haraplah supaya kita dipanjangkan umur dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pertama tajuk kita adalah mencari redha Allah di hujung usia. Ada beberapa kalimah. Yang pertama, cari. Jangan leka je hidup. Leka je, tak cari-cari. Perangai makin tua, makin teruk perangainya, makin lupa dengan Allah Ta'ala. Orang lain makin tua, makin berubah, dia makin tua, udah jadi sarip dul, samseng kampung dodol. Iya, makin buruk perangai, tak elok. Ni disebut gini, mencari usaha. Usaha paling tidak menjadikan hari ini lebih baik daripada semalam. Tak payah jadi ustaz, sebab syarat nak masuk syurga bukan ustaz masuk syurga. Tak perlu bertukar pakai jubah kalau awak pakai baju Melayu, sebab syarat masuk syurga bukan bersyarat pakai jubah, tapi syarat dia adalah ittaqullah. Sehinggalah dalam sunnah Nabi SAW, Nabi menyatakan dalam hadis yang sahih, tanda-tanda seseorang itu bakal beroleh mati yang dipanggil husnul khatimah adalah mereka yang apabila bertambah umur mereka, mereka menjadi lebih baik daripada zaman muda mereka. Itu sebenarnya. Sebab tu saya ajak tuan-tuan ke depan. Mungkin umur 25 dulu tak datang ke masjid, alhamdulillah 65 datang. Kan 66, 67 datang duduk di saf pertama kedua, alhamdulillah. Jadi kita nak belajar cari. Ada ke tidak usaha kita nak cari redha Allah, tu nombor satu. Yang kedua, apa kita nak cari? Redha Allah Ta'ala. Apa maksud redha Allah? Perkenan Allah Ta'ala atas kita. Bila kita beramal hari raya yang lepas, bila kita jumpa, kita kata apa dengan kawan kita? Bertemu dengan di antara seorang dengan seorang, kita kata taqabbalallahu minna wa minkum. Moga Allah menerima amalan kami dan amalan kamu. Lepas tu baru kita ucap selamat hari raya, gitu. Ucapan itu, maksud redha ni apa? Kita buat sesuatu dan mengharap balas daripada Allah. Ikhlas di dalam itu.
Kita tak mau hidup di atas muka bumi Allah. Ketika mati besok, mati dalam keadaan al-masakin, miskin kita. Walaupun tanah kita di kampung Pasir Putih, kampung Pasir Putih ni besar, kaya di dunia, tapi rupanya di akhirat kita miskin papa kedana. Tak nak gitu. Tu usaha kena ada, cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Hujung usia. Apa hujung usia? Hujung usia bukan bermaksud tua. Hujung usia adalah pada setiap hari mungkin hujung usia. Saya melihat beberapa keadaan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam gambaran yang Nabi bagi pada kita, umur umat ni 60 hingga 70. Kalau naik 80, 90 itu bonus dan dividen yang Allah bagi. Tetapi semua hadis itu membincangkan tentang setiap orang sebenarnya berada di hujung usia. Sebab kita tak tahu mati kita bila. Ada kemungkinan saya yang tahun ini umur saya 55, kontrak saya 56, tahun depan mati. Saya tak perlu risau kepada orang lain. Contohnya, anak umur 40 risau dengan bapaknya. Anak 40 risau bapaknya 68. Takut bapaknya mati. Rupanya bapaknya itu Allah bagi kontrak 88. Ada 20 tahun. Anak umur 40 Allah bagi kontrak 41. Tahun depan mati. Jadi setiap daripada kita, yang tua maupun yang muda, sentiasa berada di hujung usia. Tambah-tambah lagi lah, kalau kita sedar diri, daripada warga naik warga, naik warga. Warga gangsa naik warga perak. Udah warga perak naik warga emas. Udah warga emas naik warga belian. Contohnya kan. Udah, maka lebihlah kita terasa, oh gini. Udah umur 60, Nabi meninggal 63, baki tinggal 3 tahun lagi. Ada ke tidak usaha tadi untuk mencari redha Allah, ada ke tidak? Sedangkan awak sentiasa berada di hujung usia. Itu kupasan tentang tajuk. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, waktu saya ceramah, saya minta 2 perkara. Yang pertama, jangan sembang. Kerana itu adab yang sangat buruk dan perangai yang sangat buruk bila berbual di dalam taman syurga. Ada perkara nak dibincangkan, keluar dulu, pergi koridor luar, sembang-sembang, masuk balik. Yang kedua, kalau ada soalan, angkat tangan dan tanya. Tak perlu tunggu di akhir waktu. InsyaAllah. Ada orang tanya ni, nombor 1, dia bila dia tanya, memang ikhlas betul, dia tak tahu. Rupanya masa dia tanya, bukan dia je tak tahu, satu masjid tak tahu. Maka pahalanya dapat satu masjid. Orang yang kedua dia tanya, dia tahu, tapi sebab dia bukan ustaz, dia bercakap, orang tak nak dengar. Maka bila ustaz tu jawab, orang lain baru dengar. Oh betul. Orang yang ketiga, bila dia tanya, dia nak test ustaz tu boleh jawab ke tidak. Maka nombor 3, kau tak payah tanya. Itu buang masa je. Okay. Mesti boleh ustaz. Kenapa? Ustaz dalam program TV tanyalah ustaz, semua boleh jawab. Betul, semua boleh jawab. Kenapa? Sebab saya hanya pilih soalan yang saya boleh jawab je. Ya. Kami duduk 2 panel tu, satu da'i, satu kami panel. Atas tu kami ada TV khas untuk kami je. Dekat earphone dekat sini penerbit akan kata, Ustaz Amran dongak sikit tengok atas. Soalan tu rasa okey ke tidak? Saya kata cancel. Tak boleh jawab. Dah, gitu aja. Apa nak malunya? Sebab kita ni handphone pun hang, tambah lagi kita lagilah hang. Maka tenang aja. InsyaAllah manusia ni, Allah kata dalam Quran, khuliqal insanu dha'ifa. Kami cipta hamba kami dalam keadaan yang sangat-sangat dhaif. Baik, kita tengok ayat Al-Quran yang pertama, yang cerita tentang mencari redha di hujung usia. Maksudnya mencari redha dalam setiap hela nafas kita. Ya. Ayat yang pertama surah Al-Baqarah, surah yang kedua pada ayat 218. Ada kaitan dengan redha Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan baginda Nabi SAW agar keluar berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Ayat ini Allah Ta'ala turun, innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Clear. Kata Allah, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang benar-benar, orang yang mengaku dia beriman, walladzina hajaru, orang yang sentiasa berusaha, yang tadi usaha untuk buat baik, usaha dia tak duduk ini tak umur 40 masuk gegar veganza. Umur 40 di lembah sungai nan indah. Umur 40. Umur 60 isi borang dengan gaut sebelah kaki, pegang tongkat, masuk kilauan emas, otai, masih berdosa, bukan berbisa. Pegang mikrofon umur 60. Ku tanam selasih, ku tanamkan di hujung halaman. Tak sedar, baki tinggal sebulan dia nak kena tanam. Manusia ni. So orang yang mengaku beriman seperti kita semua, termasuk saya yang dah umur 55 tahun ni, orang itu sifat pertama walladzina hajaru, orang yang berjuang, ya, berjuang untuk berubah, berhijrah, berubah daripada yang semalam, hari ni kena jadi lebih baik, kena jadi lebih baik. Wajahadu, usaha sungguh-sungguh. Nak datang ke masjid ni pun kena usaha. Kadang-kadang kita nak datang ke tidak, nak datang ke tidak, nak datang ke tidak, jawabnya tidak. Nak pergi ceramah ke tidak, nak pergi, kalau nak pergi shopping mall, dia tak payah berjuang. Setan kata kau pergi kita. Tapi nak buat baik memang kena berjuang. Nak duduk saf pertama memang kena berjuang. Nak ngaji Quran baru start 3 ayat menguap 6 kali. Nak sedekah kena berjuang. Sebab sifat kita al-bakhilun wal kedukutun. Ia berjuang. Walladzina hajaru, orang yang mengubah dirinya menjadi lebih baik, itu tanda orang beriman. Wajahadu, dia berjuang habis-habisan. Ngapal Quran, coba datang masjid, coba sedekah kuat, apa sahajalah dia berjuang. Fi sabilillah, di atas jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itu buat semua itu hanya mengharapkan redha Allah. Dah, itu jawapan dia. Ya. Sebab itu dalam hidup kita tuan-tuan, ramai tak orang ngaji Quran? Ramai. Tapi ada orang ngaji Quran masuk neraka, dia dapat laknatullah, bukan rahmatullah. Ramai tak orang sedekah? Ramai, tapi masuk neraka. Ramai tak orang yang berperang di jalan Allah? Ramai, tapi masuk neraka. Semua orang baca. Kita dekat Malaysia ni, kalau buka dalam kitab Riyadhus Salihin, kitab taman orang-orang saleh, yang ditulis oleh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Muri bin Hasan bin Husin An-Nawawi rahmatullah alaih. Imam Nawawi tulis kitab Riyadhus Salihin. Kita orang Nusantara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei banyak merujuk dalam kitab itu. Dalam kitab itu, tuan-tuan tengok di dalam bab ikhlas ni, mencari redha Allah ini, ada 3 golongan manusia yang beramal tapi tak masuk syurga, malah dalam neraka. Beramal kan, ya, ramai orang boleh datang masjid, ramai orang boleh pakai jubah, tapi untuk menjaga keikhlasan itu terlalu sukar. Antara grup yang pertama yang akan masuk neraka adalah orang yang mati syahid. Ketika dia dibangunkan oleh Allah,
Di akhirat nanti Allah tanya kepada dia, wahai syuhada, telah kami beri kepadamu kependekaran, kehulubalangan dan kekuatan di dalam ilmu peperangan. Apa yang kamu telah lakukan dengan ilmu tersebut? Katanya, ya Allah, aku berperang di jalanmu. Aku menentang tentera musuh lalu membunuh mereka, sehingga aku gugur terbunuh hendak mencari redamu. Allah kata, kadzabta, kamu pembohong. Ketika kamu keluar berperang, kamu mengharapkan pangkat dari kapten naik major, dari major naik lieutenant colonel, daripada lieutenant colonel naik full colonel, daripada full colonel naik brigadier general. Ya. Akhirnya Allah terbalikkan wajah orang yang syahid tu, diseret ke tanah lalu dicampak di dalam api neraka Jahannam. Wal'iyadu billahi min dzalik. Gagal dia apa? Gagal dari sudut keikhlasan kita. Beramal tak dia? Syahid. Bayangkan yang kita syahid macam mana. Dia syahid perang masuk neraka. Kita yang syahid time khutbah ni macam mana gaya? Khutbah ni bumbang-bumbang kita tunduk. Ingatkan khusyuk, rupanya syahid. Agak-agak ke? Agak-agak lah kita macam mana gaya? Golongan kedua yang masuk neraka adalah siapa? Ahlul Quran. Qari dan qari'ah. Apabila dibangunkan di mahsyar, Allah tanya, wahai qari dan qari'ah, telah kami kirimkan kepandaian penguasaan Al-Quran buatmu. Apa yang kamu lakukan dengan semua kelebihan itu? Aku ngaji Quran, aku ngajar Quran, aku mencari redamu semata-mata. Kerana aku mengajar Quran kerana-Mu, ya Allah. Maka Allah kata, kadzabta, kamu juga pembohong, pendusta. Kamu bawa Al-Quran sekadar mau digelar orang yang pandai Al-Quran dan suara kamu sedap. Dan Allah terbalikkan wajahnya, seret lalu campak dalam api neraka Jahannam. Orang baca Quran masuk neraka kerana tak ikhlas. Bayangkan kita yang jenis geng baca WhatsApp ni agak-agak masuk syurga ke? Contoh. Nah, baik. Yang ketiga yang masuk neraka siapa? Dermawan. Merata-rata bangun di mahsyar, Allah tanya, wahai dermawan, telah kami bagi kepadamu harta benda yang sangat banyak. Orang lain simpanan 10,000, awak ada 10 juta. Orang lain tanah ada tapak rumah, awak ada kebun durian. Ya, awak ada air terjun, awak boleh buat pusat rekreasi lagi. Dapat income begitu begini. Apa kamu buat dengan harta benda? Aku menderma kepada Masjid At-Taqwa. Aku menderma kepada pusat tahfiz Ustaz Amran di Bukit Beruntung. Aku menderma kepada Raudatul Arifin. Contohnya, Allah kata, kadzabta, kamu pembohong. Ketika kamu pergi derma, ambil gambar dengan video lagi banyak. Rupanya kamu mengharap puji-pujian supaya orang kenal kamu. Kamulah orang yang suka menderma. Allah terbalikkan wajahnya, seret ke tanah, lalu dicampak di dalam api neraka Jahannam. Tu. Maka dalam hal kita usaha nak cari redha Allah ni, perkara penting. Sangat-sangat penting. Keikhlasan itu. Maka sebab itu, kita kembali pada ayat yang tadi. Orang yang benar-benar mengatakan dia orang beriman, sifat pertama, walladzina hajaru. Dia mengubah dirinya menjadi lebih baik. Kalau hari ni awak jadi suami yang bengkeng, maki hamun bini, ubah diri kamu. Kalau kamu jadi isteri hari ni, isteri yang kuat melawan suami, udahlah terima mas kahwin 10,000 serba satu, tu pun melawan. Iya, sungguh. Maka ubah. Kalau kita hari ini jadi anak-anak yang tidak taat kepada kedua orang tuamu, maka walladzina hajaru, berhijrahlah, mengubah dirimu. Wajahadu. Kenapa kena berjuang? Disebabkan kita ada tentangan besar ketika kita nak berubah. Tentangan paling besar adalah hawa nafsu. Di dalam Al-Quranul Karim,
Allah menceritakan kepada kita, kalau kita nak tengok tentang hawa nafsu ni tuan-tuan, kita boleh tengok dalam Al-Quran, terutama di dalam surah Yusuf, surah 12 pada ayat 53. Allah menyatakan dalam hal hawa nafsu ni, Allah menyatakan kalimahnya, innan nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu ni dia mengajak kepada kejahatan. Pada kejahatan. Yang jaga boleh hawa nafsu ni, innan nafsala ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Kecuali nafsu yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah nafsu dan kehendak itu dia akan mengajak kita kepada kebaikan semata. Kita boleh berjalan di shopping mall 6 tingkat pun tak ada masalah. Habis semua kedai tak ada masalah. Tapi nak berjalan pergi ke masjid yang cuma 200 meter daripada rumah tu pun rasa tak kuat. Kita boleh panjat gunung ataupun tak payah pergi jauh lah. Kita pusing ni, kalau Lompang ni 20 km jogging boleh. Masjid belakang dapur subuh tak sempat kita datang. Nak menunjukkan penguasaan hawa nafsu tu begitu besar. Tu kita dihalang. Penghalang kedua adalah siapa? Syaitan. Syaitan ni disebut sebagai aduwwum mubin, musuh yang sangat nyata. Syaitan ni dia suka berkawan dan suka bawa daripada orang yang baik menjadi jahat. Orang jahat disokong untuk terus buat jahat dan sebagainya. Syaitan. Orang yang menghalang kita dalam kita nak berjuang ni siapa? Manusia yang perangainya macam setan. Hawa nafsu, bila kita nak datang masjid kan, tak payah. Awak baru 48, tunggu besok lah 58. Udah pencen datang lah. Rupanya mati 50 tak datang. Hawa nafsu. Kalau hawa nafsu kata tak mau, aku nak datang juga, setan kata kau tak payah, bukannya ada apa di masjid tu, lain kali je lah pergi. Kalau kau nak buat baik pun merata-rata boleh buat. Dia pusing. Tak cukup dengan setan, ada kawan kita pula pun setan. Kawan kita rupa macam kita, pakai baju Melayu dengan jubah juga, dia baju macam kita, rupanya dia lagi setan pada setan. Kan, tak payahlah, kita ada hal ni nak pergi, tak payah masjid-masjid, tak payah singgah, boleh solat kat mana-mana aja. Itu. Dan yang keempat yang menghalang manusia adalah dunia. Kerana dunia buat kita sibuk sampai ke tu. Nguruskan dunia. Saya nak share dengan tuan-tuan, saya pergi ceramah satu tempat dalam Selangor. Ya, tak jauh daripada tempat kita, lebih kurang dalam 1 jam, 1 jam setengah begitu. Semalam pun saya di Kajang, lebih kurang macam tu. Pada saya 2 jam perjalanan adalah biasa. Sebab tu kereta saya, kalau siapa beli selepas saya jual, dia boleh tengok dia punya speedometer tu, mileage tu 200,000 ke atas. Sebulan 2 kali servis. Kan Jadi esok nak pergi Melaka. Jadi saya pergi ceramah di satu tempat tu, dan ada orang tanya, dia kata, "Ustaz, ni berkenaan dengan kerja ni Ustaz. Saya nak tanya lah, saya ni kerja saya sebagai driver lori. Jadi daripada saya kerja dulu sampailah hari ni, udah 13 tahun. Setiap zuhur dengan asar menjadi satu halangan besar, sehingga saya tak boleh solat zuhur dan asar kerana bos suruh kerja trip. Dan saya balik di rumah maghrib baru qada zuhur dan asar. Apa hukumnya?" Saya kata, hukumnya awak berdosa besar, kerana awak mengutamakan dunia lebih daripada Tuhan. Macam mana jadi manusia nak rezeki tapi melupakan sang pemberi rezeki? Tu manusia. Rumah kita keliling ni, siapa yang bagi? Allah yang bagi. Tiba-tiba rumah Allah kita tak datang. Teruk jahatnya kita.
Macam kita bagi duit dengan anak kita, tiba-tiba anak tak balik ziarah kita, anak tak guna, tak kenang budi. Itu macam tu. Rumah kita yang dibagi tu, ya, daripada rumah kecil udah jadi besar setingkat, jadi 2 tingkat. Tiba-tiba rumah sang pemberi rumah itu tidak dihadiri. Begitu keadaan. Bayangkan lebih kurang 13 tahun dia meninggalkan solat zuhur dan asar, dan dia mengqadha mengikut hukumnya hanya semata-mata untuk beroleh gaji lebih kurang 2,500 sebulan. Manusia dia jual hukum Allah Ta'ala dengan begitu murah. Tu dahsyat. Saya kata, tuan, cuba tuan tengok orang Bangladesh datang ribuan kilometer, makan elok je dia. Kan orang Indonesia datang makan elok je, dia tak payah tinggal solat. Tapi kita yang duduk di sini sanggup tinggalkan Allah kerana hanya kerana rezeki yang sementara di dunia ni. Ni bahaya ni. Sebab itu ada 4 perkara, tuan-tuan, yang menghalang kita. Yang pertama, hawa nafsu. Dia buat kita lalai. Udah tua ngaji Quran belum, udah tua ngaji Quran belum. Kan ya? Dah. Yang kedua, setan. Kerana setan mendampingi. Yang ketiga, ada kawan kita yang manusia tapi dia lagi setan dari setan. Cara dia rosakkan kita, kadang-kadang setan pun kalah. Sebab tu saya pergi mana-mana, saya repeat hadis riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan, kita ni kan, riwayat Imam Muslim. Imam Muslim menyatakan dalam Sahih Muslim, Nabi pernah cerita tentang apabila azan dilaungkan. Hadis sahih ni. Kata Nabi, apabila azan dilaungkan, maka berlarilah setan-setan, bertempiaran, takutkan suara azan hingga terkentut-kentut. Takutnya setan itu berkeliaran, bertempiaran, takut. Bayangkan setan yang tidak beriman tapi takut. Hayya 'alas salat. Setan lari bergelimpangan, takut. Itu dikhabar dalam hadis sahih. Kita yang bukan setan ini dengar azan, hayya 'alal falah, lari tidak, datang pun tidak. Rupanya kita lagi setan dari setan. Iya. Kalau ngaji dan ambil peduli, kalau mau berubah. Kalau tak nak berubah, tak ada siapa boleh tolong. Maka saya ulang balik. Pertama, penghalang kita untuk berubah adalah hawa nafsu. Kedua, syaitan. Ketiga, manusia yang bersifat seperti syaitan. Dan yang keempat, dunia yang melalaikan kita. Sibuk. Udah hilang umur. Sedar-sedar udah tua, baru nak ngaji Quran. Ini mat asli, bukan, ini mat palsu, katanya gitu. Iya. Orang perempuan tu ngaji Quran, alhamdulillah orang perempuan. Saya ada pengalaman ngajar di mana Cikgu Makno tadi. Tu di rumah Cikgu Makno tu, rumah apa, ada Cikgu Azmi, ada apa, cikgu apa, banyak-banyak cikgu yang ngajar hari tu. Saya mengajar kat situ. Ya, alhamdulillah lah, musim darian dapatlah darian. Cuma sekarang dia tak mengajar, tak ngantor pula tu Cikgu Makno tu. Mana perginya? Contoh-contoh. Ni orang perempuan ngaji Quran, kalau ditanya nun mati jumpa apa? Ni nun mati jumpa ta kak? Allah Ustaz, ikhfa, dengung 2 harakat. Habis di hujung tu yang baca panjang 6 harakat, itu kan mad arid li sukun Ustaz. Alamin, jangan baca alamin. Gitu, pandai dia. Kalau yang ada gelombang itu idgham mutamasilain bi ghairi gunnah Ustaz. Boy bagus, tu orang perempuan. Kebetulan lakinya datang. Kita tanya, bang, akak jawab, semua akak boleh jawab. Abang, nun mati jumpa ni, nun mati jumpa ni, nun mati jumpa ni, apa hukumnya? Abang tu belum jawab, mati terus. Bukan nun mati je, dia mati. Ya, kita yang udah tua lagi bangka ni, bukan nak berubah. Biarlah Ustaz, biar bodoh sampai ke tua. Bukan. Tuntutan kita
Nabi offer, siapa yang belajar, Allah besarkan jalan menuju ke syurga. Tak nak juga. Rugi. Sangat-sangat rugi. Maka sebab itu, kelalaian ini, bila dunia lalai, habis gitu. Akhirnya, ada orang solat, riwayat Ibnu Abi Syaibah kata Nabi, orang yang solat 60 tahun, satu solatnya pun tak diterima Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mereka tidak belajar, hanya ikut orang aja. Buat ikut orang, ngaji tak nak. Baca Quran dari awal udah salah. Patut baca Bismillahirrahmanirrahim, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, bisa. Patut baca Alhamdulillahirabbilalamin, apa dia baca? Alhamdulillahirabbilalamin. Berapa ramai orang tua macam kita, ketika i'tidal, mereka menyebut Sami Allahu liman hamidah dengan menggunakan alif. Sedangkan bacaan Sami Allahu liman hamidah menggunakan huruf Ain, Sin, Mim, Ain. Sami'a, Allah mendengar hamba yang memujinya. Kenapa awak baca Sami dan kemudian Allah dengan huruf alif? Kerana tak mengaji. Rugi, serugi-ruginya. Saya duk mengajar Ustaz Yazuli punya pondok Raudatul Arifin. Ada 3 orang jantan. Yang lain semua perempuan. Yang 3 orang tu pun bakal jenazah. Yang 3 orang tu pun menapa spray tu. Mana pergi orang jantan semua tak tahu. Main damaji agaknya. Tuan-tuan, kita semua orang lelaki disebut oleh Allah, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki adalah pemimpin dan pengawal yang bakal dipersoalkan oleh Allah Ta'ala. Baik, kita azan sekejap insya-Allah. Sila.
La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma barik da'wati wa ba'asil maqam Mahmud alladhi wa'adta. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita buat kesimpulan ayat yang pertama tadi. Kesimpulan ayat pertama sekali, kalau benar-benar muslimin dan muslimat, kita semua termasuk saya ni, ya. Yang pertama, kalau kita mengaku kita orang beriman, kena ada sifat yang pertama adalah wahajaru, berubah, mengubah diri menjadi lebih baik. Hari ini kena lebih baik daripada semalam. Dan di dalam nak berubah itu perlu ada perjuangan. Mau tak mau kita akan melalui kepenatan. Susah menghadap yang 4 halangan tadi itu. Dan dalam semua ini kalau kita buat, berubah dan juga berjuang, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka benar-benar mengharap redha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjanjikan kepada mereka, wallahu ghafurur rahim, Allah itu Maha Pengampun atas dosa-dosa apa yang mereka lakukan. Tu nikmat bagi orang yang benar-benar mengharapkan redha Allah taala. Allah bukan nak tengok kejayaan kita tuan-tuan dan puan-puan, tapi Allah cuma nak tengok usaha kita nak berubah. Jangan biarkan umur kita 20 dengan umur kita 70 sama je. Jangan. Bawa diri kita untuk meletakkan tanda-tanda kematian husnul khatimah. Yang saya mengajar di tempat Ustaz Yazuli itu, kitab tu menggapai husnul khatimah itu. Salah satu tandanya apabila menambah umur, maka menambahlah akan amal bagi mereka. Itu yang pertama. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tadi kata yang pertama, belajar untuk berubah dan berjuang untuk cari redha Allah. Macam mana kita nak buat? Kita rujuk di dalam surah Al-Ahzab pada ayat 21. Ya, rujuk pada surah Al-Ahzab ayat 21, yakni berubah dengan cara yang Nabi ajar, berjuang dengan cara yang Nabi ajar, dan cari redha dengan cara yang Nabi ajar. InsyaAllah kita akan dapat keampunan Allah. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sememangnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu ada contoh teladan yang baik untuk kamu ikuti, yakni kana yarjullah, untuk mengharapkan redha Allah. Apa nak bagi tahu di sini? Nak bagi tahu bahawa seandainya kita nak berubah dengan cara yang diajar oleh Nabi. Seandainya kita nak berjuang yang tadi itu, berjuanglah secara seperti Nabi. Seandainya kita nakkan redha Allah, maka berjuanglah buat dengan cara apa yang Nabi ajarkan pada kita. Ya, maksudnya di sini setiap contoh teladan dalam hidup kita ambil daripada Nabi. Bangun tidur baca doa. Kalau ikut sunnah. Tuan-tuan perempuan, saya mengajar di utara setiap bulan, minggu keempat. Minggu lepas saya baru balik ke sini. Masjid, kalau setiap kali minggu keempat tu saya akan pergi, ada 9 ceramah. Daripada hari Jumaat sampai hari Ahad. Isnin baru balik. So di sana tu ada satu tempat namanya Masjid Al-Bushra di Merbuk. Kalau tuan-tuan tengok dekat dalam TikTok Ustaz Firdaus Firbi, ya, saya mengajar di situ, dan tajuknya adalah bab beramal mengikut sunnah tentang solat tahajud. Maka kalau kita bangun tidur, nombor 1 sekali, bila bangun tidur aja, maka perbuatan pertama sekali Nabi baca doa. Kan ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita risau dengan diri kita, tidur dah 80 tahun, doa bangun tidur tak hafal-hafal. Kalau kita risau,
Kalau kita tak risau sampai mati besok, doa tu tak hafal juga. Iya, kalau kita tak risau. Katakanlah kalau kita print letak di kepala katil tu 2 minggu je. Tengok, baca, tengok, baca, tengok, baca, mesti hafal. Tu kan ya, bangun tidur. Ini ikut Nabi ni, cara ikut Nabi. Bangun tidur, baca doa. Lepas tu gosok muka kita. Gosok dengan 2 tangan ni supaya dia fresh sikit. Kemudian kemudian selepas itu barulah pergi gosok gigi lah. Itu semua diajar oleh baginda Nabi SAW. Contoh lagi yang besar lah, kalau kita nak ikut seperti mana laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, pada diri Nabi itu ada contoh. Senang bagi kita orang lelaki. Contoh dia apa? Orang lelaki kena solat jemaah di masjid, datang aja. Nabi datang ke masjid, awak agak-agak besar sangat ke yang solat di rumah tu? Contoh. Tu tambah kita yang tua-tua ni. Ini tidak, kita buat dia bila datang hari Jumaat aja. Itu kira okey juga tu. Takut dia datang hari raya je, yang lain tak datang. Tu kan ya. Yang heran pula orang perempuan rajin ke masjid, yang tak disuruh datang. Allah, orang perempuan kadang-kadang pagi-pagi subuh, rombongan hantu kom-kom datang putih. Tak disuruh orang perempuan datang sembahyang jemaah. Yang disuruh laki awak tu. Ini kita tanya, pakcik mana pakcik? Pakcik tak datang, pakcik kirim makcik datang. Itu jantan tak guna namanya. Iya, orang perempuan tak payah, duduk je di rumah. Kecuali suami kata, sayang jom kita pergi sembahyang jemaah, ikut je lah, tak apalah. Ini tak. Sebab tu kadang kesian. Kesian kenapa? Kesian. Ada persatuan, ada apa kita panggil tu, kumpulan marhaban, perempuan, lelaki meraban. Orang perempuan baca Yasin rumah ke rumah, orang lelaki tak tahu buat apa. Tak tahu. Kadang malu. Saya pengurus jenazah, setiausaha khairat kematian. Jenazah ni balik daripada hospital, tak sekejap sementara kita nak buat itu ini. Jenazah ni, jenazah lelaki. Yang ngaji Quran keliling dia orang perempuan. Mana pergi jantan? Oh, jantan duduk dekat luar rumah tu, gudang garam, perak perut. Dah macam tak ada nilai kita jadi orang lelaki. Betul-betul hari ni semua orang perempuan mendahului. Wahai orang perempuan Masjid At-Taqwa Kalumpang, awak tak payah datang solat jemaah di masjid. Melainkan kalau awak datang, ada ceramah datang, ada pengajian datang, ada baca kitab datang, ada makan datang. Tambah-tambah datang pula bawa beg. Dalam beg tu dia orang dah plan dah, ada plastik dengan getah untuk bungkus siap-siap. Itu okey, tak ada masalah. Tapi hari-hari biasa tak payah. Yang disuruh lelaki, yang lelaki tak datang. Yang tak disuruh perempuan, tergedik-gedik pula datang. Iya, mudah je ikut Nabi. Orang lelaki datanglah, insya-Allah. Ya? Ini agama mengajar kita sedemikian. Agama mengajar kita supaya mengikuti sunnah. Ni kita, semalam saya di Kajang, Surau Muhibbah di Kajang, tepi dengan Pekan Kajang tu je. Ya, nampaklah besar, apa nama tu, kajang sate yang besar tu, Ya, saya pergi semalam bicara tentang ibadah korban. Ini tak lama lagi dah kita nak buat ibadah korban. Nabi SAW yang tak banyak reta macam kita pun dia usaha buat. Ini kita buat ibadah korban. Masjid dah berapa ekor dah ada? 8. Alhamdulillah. Tu. Ya. Jadi kita yang kadang-kadang orang tanya, Ustaz berapa satu bahagian? 8,5. Oh, okey, murah sangat. Tempat kami 1,000. Lembu super. Ya, 1,000 kan ya. Jadi kalau 8,5 tu murah sangat untuk akhirat. Ni duit ada tapi buat tak minat langsung. Ajaib kita. Tuan-tuan, reta di dunia ni bukan untuk disimpan, untuk kita faham reta di dunia untuk dicairkan, buat amal supaya dapat pahala, simpan di akhirat. Kalau simpan di dunia, simpan, udah mati, badan muka apa pun tak dapat.
Jadi sepatutnya kita, masjid kata ada 850 ni, sebanyak mungkin kita akan buat. Nah, masuk, ada duit, masuk seko. Kenapa? Sebab itu sunnahnya Nabi SAW. Kadang kita beli handphone boleh sampai 6-7 ribu. Buat dapur tu untuk bini kita tu, buat dapur sampai 40 ribu. Dapur kering satu, dapur basah satu. Sampai bini mati, dua-dua kering, tak masak-masak. Kan sia-sia. Iya, sungguh. Maka jom kita rebut peluang ini untuk ikut sunnah Nabi. Nak berjuang ikut cara Nabi, nak solat ikut cara Nabi, nak buat apa pun ikut cara Nabi SAW. Dan dalam bab korban, jangan sampai kita korban. Itu kena jaga. Mana-mana musim ni saya punya ceramah memang saya sebut. Kenapa? Sebab ada masjid masih lagi memberi upah daging korban ataupun tulang-tulang kepada sukarelawan yang potong daging tu. Pada hakikatnya memberi upah kepada orang sukarelawan tu haram diberi daripada daging korban atau binatang korban. Haram. Kalau orang kampung dapat 2 kilo, maka tukang potong, tukang sembelih pun dapat 2 kilo. Kalau dia dapat 2 tambah 2, maka upah tu menjadi haram. Esok AJK pun menanggung beban, orang yang makan pun menanggung beban. Buka dalam Al-Quran, surah Al-Hajj, surah 22, ayat 36 dan ayat 37. Dan itu kena bagi faham nah. Jadi apa-apa yang kita buat sekarang lah, kita kena ikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua hal, semua hal. Maka insya-Allah orang yang ikut Nabi ini disebut liman kana yarjullah. Orang yang ikut Nabi adalah orang yang benar-benar mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Tadi orang yang berjuang, orang yang harap redha Allah. Orang yang ikut Nabi adalah orang yang benar-benar mengikut ataupun mengharapkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa lagi sifat orang yang cari redha Allah ni? Ada dalam surah Al-Kahfi, surah 18 pada ayat 28. Nak tengok ada tak sifat tu pada kita? Saya ulang balik tuan-tuan. Sifat yang pertama, sifat kita berubah. Ada ke tidak pada kita? Sifat kita berjuang, ada ke tidak pada kita? Kalau ada yang ni, insya-Allah kita berada dalam perjuangan untuk redha Allah. Yang kedua, ada ke tidak sifat kita mengikuti sunnah Nabi? Atau kita dengan Nabi itu tak kenal apa ke satu? Tak kenal langsung. Ya, kita lebih kenal pemimpin kita berbanding daripada pemimpin dalam agama kita. Jadi yang ketiga, ikut sunnah Nabi, yang ni mengharapkan redha Allah. Yang keempat, apa sifat yang ditunjukkan orang mengharap redha Allah? Ada di dalam surah Al-Kahfi pada ayat 28, pada surah yang ke-18. Apa kata Allah? Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا إلى آخر الآية. Dan hendaklah kamu sabar, dirimu berada bersama orang-orang yang sentiasa berdoa. Tu orang yang mengharap redha Allah adalah dia sentiasa mengharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan dia tidak sombong. Dia tidak sombong. Mereka itu wal 'ashyu yuridu nawajha. Mereka itu berdoa mengharapkan wajah Allah, yakni redha Allah Taala. So sifat itu yang keempat. Ada ke tidak kita termasuk orang yang kuat berdoa ataupun hanya berdoa bila tak ada duit? Selalu saya sebut, tambah kita orang Melayu termasuk Jawa dan Banjar. Solat duha hanya ketika bankrupt. Nabi buat 8 rakaat, dia tiba-tiba buat 28 rakaat. Itu tanda tak ada duit sangat dah tu. Besok dah ada duit, 2 rakaat pun tak buat. Sedangkan
Wasiat Nabi kepada Abu Hurairah, 3 wasiat yang sahih. Pertama, puasa 3 hari dalam 1 bulan. Hari putih 13, 14 dan 15. Kedua, salat duha 2 rakaat dalam tempoh 1 hari. Nabi buat maksimum 8 rakaat. 12 rakaat hadisnya tidak sahih. 8 rakaat. Ketiga, salat witir sebelum tidur. Jadi yang kedua tu salat duha. Jadi solat duha ni berapa rakaat? 2 rakaat cukup. Siapa kuat buat 4. Ada hadis sahih. Barang siapa yang melakukan solat duha 4 rakaat dengan 2. Oh, ada Datuk. Datuk belakang satu lagi ada belakang. Oh, tak perasan rupanya. Okey. Ya. Jadi 2 rakaat dan 2 rakaat. Apa? Allah haramkan tubuh badannya dari dibakar di api neraka Jahannam. Bukan hanya sebab tak ada duit saja, bukan. Ini masalah kita. Kan ya? Masa sakit, waktu cari doa. Tapi masa sehat, tak. Ini gambarannya adalah manusia punya sifat keempat. Kalau dia mengharapkan redha Allah, dia tidak pernah sombong untuk berdoa pada Allah. Dan doa yang paling makbul, paling mujarab adalah doa di dalam solat. Al-ma'lum kita selalu berdoa di luar solat. Sedangkan solat itu adalah doa. Doa dari niat, perbuatan dan bacaan. Dan 2 tempat di dalam solat yang paling mujarab, malah dimakbulkan dengan kemahuan Allah, yakni ada 2 tempat. Yang pertama, pada setiap kali kita sujud. Allahu Akbar, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Doa apa kita nak pada hari itu? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Jantung hati ni tak berapa elok. Baca doa tu, nak bagi dia tenang dalam sujud. Sujud sekali lagi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Baca yang tu pula pun sahih juga. Doa lagi, kita ada masalah ni, minta Allah mudahkan. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammin bil khair. Dalam setiap kali sujud, bukan sujud yang terakhir sahaja. Dan doa yang kedua yang paling dimakbulkan adalah selepas tahiyat akhir sebelum bagi salam. Selesai fil alamin innaka hamidum majid. Imam jangan bagi salam dulu. Imam latih anak-anak qaryah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tu doa tu. Lepas tu baru bagi salam. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhi aku dari azab jahannam, jauhi aku dari siksa kubur, jauhi aku dari fitnah kehidupan, jauhi aku dari fitnah saat aku mati, jauhi aku dari kejahatan dajjal. Ni hadis sahih. Malah para sahabat kata, sami'na, kami mendengar Nabi berdoa sedemikian selepas tahiyat sebelum bagi salam. Elok imam baca dengan kuat sedikit supaya difahami serta dihafaz oleh makmum. Sudah. Cuba tengok doa Nabi, ya Allah, ya Tuhanku, hindari aku dari azab jahannam, ya Allah. Hindari aku atau jauhi aku dari siksa kubur, ya Allah. Jauhi aku dari kelalaian dan fitnah dunia, ya Allah. Jauhi aku dari fitnah saat aku mati, ya Allah. Dan jauhi aku, takut mati dalam keadaan dosa. Ya, jauhi aku dari kejahatan dajjal. Nabi doa tu macam tu. Kita tak doa macam tu. Doa kita, ya Allah, ya Tuhanku, duitku kurang tambahilah. Tu. Rumahku kecil besarkanlah, hartaku sikit banyakkanlah, biniku 1 empatkanlah. Tu. Tak padan dengan gaut 2 belah kaki, nak nikah tua. Ia manusia. Doa tu tak tahu. Sedangkan dunia ini kita tahu, dalam tulisan para ulama zaman kini, ulama menyatakan bahawa dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini hanya tempat untuk kita meninggal.
Sedangkan akhirat itu tempat kita kekal. Yang kita duk pulun sangat dengan dunia, sedangkan hari demi hari kita cuma menanti tarikh untuk mati aja. Maka sebab itu zuhudlah di atas dunia ini. Maksud zuhud bukan pakai baju koyak. Maksud zuhud bersederhanalah untuk kita yang lebih kongsi dengan orang lain. Udah. Tuan-tuan, sekolah tahfiz saya di Bukit Beruntung. Terima kasih banyak dengan Datuk Saiful yang selalu jemput kami ke rumah dia, bagi jamuan lah itu ini. Sekolah saya, kami belanja 50,000 kos operasi sebulan. Gaji, bayar bangunan, bayar makanan, itu ginilah sebab 50,000. Tapi Alhamdulillah, start daripada 2014 sampai hari ni dah 11 tahun dah. Anak-anak tak pernah ke Buloh. Hari ni tengok dalam grup WhatsApp kami, orang ni hantar makan, orang ni bagi makan, orang ni bagi makan, orang ni bagi beras, orang ni bagi dia. Ya Allah, berlambak-lambak. Nak bagi tahu pada kita, kongsilah dengan semua orang, Allah akan kongsi dengan kita. Tapi kalau kita al-bakhilun wal kedukutun, maka jangan marah dengan Allah kalau susah awak dapat sikit. Itu nilai dia. Maka sebab itu di dalam hal yang terakhir ini nak bagi tahu bahawa sifat yang keempat untuk menjadi hamba yang beroleh redha Allah adalah dia orang yang tidak pernah meninggalkan permohonan kepada Allah. Maksudnya dia dah kaya. Apa doanya? Ya Allah, manfaatilah harta yang aku dapat ini agar aku dapat kongsi dengan orang lain. Sama ada dengan zakat, sedekah, sumbangan dan sebagainya. Bagi kita yang tak berapa banyak harta, ya Allah, kurniakanlah bagi aku harta yang bermanfaat bagi aku dunia dan juga akhiratku. Udah, insya-Allah. Ustaz, saya datang masjid, saya tak masuk duit dalam tabung, Ustaz. Kenapa? Sebab saya miskin. Saya kata jawab saya mudah je. Jangan tunggu kaya baru nak bagi sedekah. Sedekah daripada miskin sampai kaya. Biasanya Nabi sebut dalam hadis, orang yang tak bersyukur dengan sedikit, insya-Allah dia tak akan bersyukur dengan yang banyak. Kalau masa susah pun dia kedekut, maka dia kaya lagi dia bakhil. Maka jom kita ni datang ke masjid, datanglah daripada muda sampai ke tua. Bukan tunggu tua baru nak datang. Amallah kita, ya, daripada tidak ikhlas kepada ikhlas. Jangan tunggu ikhlas baru nak beramal. Maka kesimpulan kita pada malam ini, dalam hal memburu redha Allah di hujung usia, ada 4 perkara. Pertama, ada usaha untuk berubah. Kedua, ada usaha untuk berjuang. Dalam berubah mesti ada perjuangan. Sakit pening itu perkara biasa, ya. Kemudian yang ketiga, ikut cara Nabi. Macam mana Nabi buat, kita berubah cara Nabi. Dan yang keempat, atas kelemahan kita itu, mintalah bantuan daripada Allah. InsyaAllah Allah dia akan bagi kita kekuatan untuk berubah, mengharap redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. 1-2 minit sebelum saya tutup, kalau ada soalan. Muslimat juga dibenarkan, kalau ada soalan silakan. Okey. Nampak muka macam lapar. Ada jamuan ke ni? Alhamdulillah. Okay. Baik. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sekadar, saya pergi mana-mana pun selepas ceramah, saya war-warkan sedikit tuan-tuan dan puan-puan. Pada malam ni kalau siapa-siapa ada niat nak bersedekah kepada sekolah tahfiz saya, dialu-alukan. Saya tak bawa tabung, terpulang kepada pihak masjid lah. Saya tak bawa tabung lah. Boleh bagi kepada saya kalau nak, atau pihak masjid nak bentang sejadah kan, terpulang pada pihak masjid. Atau siapa-siapa yang nak, apa nama kita panggil, poster, ada QR code ke apa tu, boleh jumpa saya nanti. Ataupun boleh dapat daripada Ustaz Yazuli, rasanya ada kot. Ada kan Ustaz kan? Dekat Ustaz Yazuli pun ada QR code dan sebagainya. Tu Cikgu Makno dia letak lah tu. Nak tunggu derian dia pula sampai Bukit Beruntung.
Berapa kali luruh dah tak sampai lagi. Okey. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ayah dan ibu kami ya Allah, dosa pasangan hidup kami ya Allah, dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Ampuni dosa teman-teman sepengajian kami ya Allah, umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Bantu kami dalam kami mengingati-Mu ya Allah. Bantu kami dalam kami bersyukur padamu ya Allah. Bantu kami dalam kami memperbaiki amal ibadah terhadap-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni mereka yang bersedekah dan berwakaf ya Allah. Jadikan sedekah dan wakaf mereka penghubung jalan ke syurga-Mu ya Allah. Jadikan wakaf dan sedekah mereka benteng dari panas api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Kau himpun kami dalam taman syurga ini ya Allah, himpun kami nanti dalam jannatul firdaus-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.